Assalamualaikum. Hai, saya Najwa Latif. Kita orang on the way nak pergi Maran, Pahang. Dan hari tu saya ada tanya kat Twitter soalan-soalan yang kalau anda ada peluang untuk tanya saya soalan, anda nak tanya soalan apa. Jadi untuk video kali ni saya akan jawab sikit lah, tak adalah banyak sangat, tapi sikit daripada soalan-soalan yang saya dapat. Soalan pertama dari Ashraf Huzairi. Degree nanti nak ambil course apa? InsyaAllah saya akan ambil Bachelor of English, InsyaAllah. Okay, soalan seterusnya dari Syazwan KZ. Bila Najwa datang ke Brunei lagi? Kalau saya ada peluang, InsyaAllah saya akan ke sana, InsyaAllah. Okay, dari Elida Najmi. Kenapa dah lama tak perform dengan gitar? InsyaAllah kalau tak lama lagi, InsyaAllah akan perform semula dengan gitar, InsyaAllah. Dari Faik Kastel. Best tak jadi artis? Biasa-biasa je, macam orang biasa. ESB, tinggi Najwa berapa? Tinggi saya 156 cm. Daripada Cikgu Hakim. Najwa sihat? Alhamdulillah saya sihat. Hari ni saya sihat, Alhamdulillah. Crush on me, do you like Justin Bieber? Saya minat Bieber yang dulu lah. Yang sekarang ni biasa je. Okay, daripada Alimi Yazid. Najwa dah tak letak cover songs dalam YouTube? Saya dah tak letak. Cuma saya akan perbanyakkan lagi buat vlog macam ni. Sebab saya dah tak boleh menyanyi di YouTube, jadi saya gantikan dengan vlog-vlog. Okay, right, next. Dari Nur Amirara. Bila nak datang SP? Bila ada rezeki, kalau ada jemputan ke sana, InsyaAllah akan ke sana, InsyaAllah. Lepas tu, saya suka soalan ni daripada Faris Aziz. Hari ni spend berapa ringgit? Hari ni spend berapa ringgit? 80 ringgit hari ni. Untuk 3 orang makan dan baru pukul 5 petang. Okay, daripada Daniel 1595. Kenapa tak berlakon? Sebab saya tak pandai berlakon. Saya pandai nyanyi je. Dan saya sekarang tengah belajar, jadi saya rasa fokus saya sekarang ni adalah untuk belajar dan juga menyanyi sahaja. Berlakon tu belum lagi. Daripada Filzah Huda Rizal. Sejak bila pakai tudung? Saya start pakai tudung umur saya 14 tahun. Pada Ain Ashikin Azmi. Pernah tak rasa kehilangan? Macam mana cara nak lupakan? From your NL South. Pernah tak rasa kehilangan? Sebab saya jenis yang saya apa-apa pun saya macam ni. So saya macam biasa je lah. Makan lah, macam mana cara nak lupakan makan lah. Sebab tu saya macam ni. Okay, teruskan. Impian terbesar yang nak dan belum wawarai apa? Dari Muhammad Wahyudi. The few lah, tapi selagi saya belum dapat, saya rasa better I keep it to myself. Bila nak datang Tawau lagi? Daripada Suhaida Kazumot. InsyaAllah, dan ada peluang untuk ke sana, ada jemputan, InsyaAllah saya akan ke sana. Okay, result exam paling latest. Dari Syam Heart Stylers. Result exam paling latest untuk SEM yang kedua, yang hari tu saya Alhamdulillah saya dapat 3.73. Alhamdulillah. Free Linux. Najwa masih study ke? Saya dari Indon. Saya suka sangat dengan lagu awak tu. Ya, saya masih study. Saya belajar di Unita International University. Cantik tudung, mana beli? Saya beli merata tempat. Tapi yang paling saya banyak beli tudung di Sin Selibar Sebutir. Ada dekat Wangi, ada dekat Shah Alam. Okay, boleh pergi. Okay, buat showcase kat Singapore. Dari Fik J. InsyaAllah kalau ada rezeki, InsyaAllah kalau ada peluang lagi. Sebab saya pernah buat showcase kat Singapore sekali, 2013. Dan InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, InsyaAllah akan buat showcase lagi, InsyaAllah. Rasa kekok tak apabila nickname Wawa ditukar kepada Nanaj? Dari Safwan Salman.
Setakat ni belum ada orang panggil saya Nanaj. Orang banyak panggil saya Wawa ataupun Naj. Dan Imran baru lagi dari Encik Positif. Saya dan kakak saya dah buat beberapa lagu, tinggal rekod. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, akhir tahun ni atau tahun depan, insyaAllah akan keluar album yang kedua, insyaAllah. Dari Zainul, sejak jadi penyanyi ni aset terkumpul sudah berapa? Alhamdulillah. Itu saja. Kalau Wawa stres, Wawa buat apa? Dari Tori Kelly. Okay. Kalau saya stres, biasanya saya makan. Tak makan, saya baca buku. Tak baca buku, saya duduk dalam bilik seorang. Bila habis di Unita, nak sambung mana? InsyaAllah saya akan sambung Unita untuk degree saya. Dan saya akan masuk 23 hari bulan 6 ni, InsyaAllah.